Hai, awak semua bersedia tak nak belajar hari ni? Bersedia. Oh, bagus. Semangat ni lah yang cikgu suka. Okey, sebelum kita belajar, tunggu sekejap, okey? Cikgu dah ambil barang, okey? Okey. Dia tumpah. Ha, air dah tumpah. Sekarang, awak rasa kita perlu lap air ni menggunakan kain, tisu ataupun plastik. Ha, siapa tahu? Kita nak lap air ni guna apa? Saya tak tahu, cikgu. Tak tahu, cikgu. Tisu. Tisu. Jenny tak tahu? Okey, awak rasa adakah semua barang ni boleh menyerap air? Tak tahu, cikgu. Tak tahu. Tak tahu. Okey, nanti cikgu ajar, okey? Okey, cikgu. Okey, sebelum kita belajar topik hari ni, cikgu nak tanya. Semalam kita belajar apa? Ha, siapa ingat? Kita belajar apa semalam? Cepat. Apa Ha. Apa? Penumpahan air, bukan Bukan. Apa Oh, dia? permukaan. Ha, permukaan bahan. Ah. Ingat Jenny, permukaan bahan. Okey, sekarang cikgu nak tanya Jenny. Apa rasa permukaan plastik, Jenny? Licin, cikgu. Wow, pandai. Bagus, Jenny. Okey, Dalila. Apa rasa permukaan kain, Dalila? Lembut. Lembut. Pandai. Lembut. Pandai. Tada! Wah, cantiknya BBM ni. Kan? Okey. Sekarang tajuk kita pada hari ini ialah penyerapan. Iaitu cikgu nak kenalkan dekat awak berdua ada bahan yang boleh menyerap air dan bahan yang tak boleh menyerap air. Faham? Faham. Okey, sekarang mari kita kenali maksud dia dulu. Okey, maksud penyerapan ni ialah proses sesuatu bahan ataupun benda yang dapat menyerap air masuk ke dalamnya. Faham? Faham. Okey, tadi cikgu cakap ada bahan yang boleh menyerap air, ada bahan yang tak boleh menyerap air. Okey, nak tahu kenapa? Nak. Sini cikgu terangkan, okey? Mengapa bahan tu menyerap air? Sebab bahan yang boleh menyerap air ni ialah bahan yang mempunyai banyak ruang kecil ataupun liang yang membolehkan air masuk ke dalam bahan tersebut. Faham? Faham. Okey, bagi bahan yang tidak boleh menyerap air pula ialah bahan yang mempunyai permukaan rapat dan licin, jadi air tidak dapat memasuki ke dalam bahan tersebut. Faham? Faham, cikgu. Okey, bagus. Kalau awak berdua faham, cikgu nak tanya Jenny. Okey, Jenny, kenapa bahan tu kenapa bahan tu boleh menyerap air? Kerana banyak ruang atau liang, cikgu. Pandai. Okey, Dalila, sekarang cikgu tanya awak. Kenapa ada bahan yang tidak boleh menyerap air? Kerana permukaan rapat dan licin. Sebab itulah air tak masuk. Wow, pandai. Luas hati dengan awak berdua. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan contoh kepada awak berdua bahan yang menyerap air. Yang pertama, tuala. Yang kedua, kertas. Yang ketiga, tisu. Dan yang keempat, span. Apa ni Jenny? Kertas. Pandai. Kertas ni menyerap air ke tidak? Menyerap air, cikgu. Pandai. Okey, Dalila, ni apa? Tisu. Tisu ni boleh menyerap air ke tak boleh? Boleh, cikgu. Pandai. Okey, sekarang
Cikgu nak berikan contoh kepada awak bahan yang tidak boleh menyerap air. Yang pertama iaitu duit shilling. Yang kedua, daun. Yang ketiga, belon. Dan yang terakhir, plastik. Ingat, bahan-bahan yang cikgu tunjuk ni dia tidak boleh menyerap air. Faham? Faham cikgu. Tapi cikgu kan kata tadi tidak menyerapkan air. Tapi dekat sini belon dengan plastik kan ada lubang. Jadi macam mana? Oh, bagus soalan Jenny tu. Okey, sini cikgu terangkan kat kamu ya Jenny. Okey, bagi lubang ataupun ruang yang ada dekat atas belon ni dicipta khas untuk awak tiup. Faham? Faham? Untuk plastik pula, ruang ni khas untuk awak masukkan barang. Jadi kita ada kaitan dengan bahan boleh menyerap air ataupun tidak. Faham? Faham cikgu. Sebab belon dan plastik ni dia tidak mempunyai lubang ataupun liang-liang pada permukaan dia. Faham kan? Faham. Okey, sekarang kita akan laksanakan satu eksperimen penyerapan. Okey, dekat sini awak boleh lihat sama ada bahan yang cikgu sedia ni menyerap air ataupun tidak. Okey? Okey cikgu. Sekarang cikgu nak perkenalkan bahan-bahan eksperimen kita dulu, okey? Yang pertama, air. Mesti ada air untuk eksperimen penyerapan, okey? Yang kedua, kertas. Yang ketiga, tisu. Yang keempat, kain. Dan yang kelima, span. Yang keenam, daun. Ketujuh, duit shilling. Kelapan, belon. Dan yang terakhir, plastik. Awak boleh nampak kan bahan-bahan yang cikgu sediakan ni? Nampak cikgu. Okey, sekarang cikgu akan tunjuk dulu dekat awak cara-cara nak buat eksperimen ni. Awak tengok betul-betul, okey? Okey cikgu. Lepas tu awak udah pula cuba. Iya. Okey, tengok Cikgu letak dia dekat atas kertas. Menyerap air kan? Ya cikgu menyerap. Ni dekat atas tisu. Ni dekat atas kain. Dekat atas span. Dia menyerap air kan? Ya cikgu. Kita tengok pula dekat atas daun. Ada air kan? Ada. Dekat duit shilling. Ada air kan? Ada. Dekat belon. Ada juga. Kita tengok yang terakhir. Plastik. Ada ke tak air dia? Ada cikgu. Okey. Cikgu letak air dekat tengah-tengah. Jenny ambil satu sudu. Okey. Dan Lila ambil satu sudu. Okey cikgu. Okey, sekarang awak mulakan eksperimen. Awak tengok sendiri bahan mana yang menyerap air dan bahan mana yang tak menyerap air. Kita cuba ya cikgu. Cuba Jenny. Cuba awak tuang. Wah cikgu menyerap lah. Menyerap kan? Cikgu ni kenapa dia tak menyerap? Sebab dia tak ada ruang dan permukaan Jenny. Awak tengok dia menyerap tak? Tak cikgu. Kalau dekat belon? Sama juga. Duit pun? Sama juga. Jadi cikgu ni kenapa menyerap? Sebab dia ada ruang dan liang-liang pada permukaan dia. Cuba Jenny pula letak dekat span. Tengok. Menyerap tak air tu? Menyerap tak cikgu? Cepat kan dia menyerap? Cepat. Sebab span yang paling banyak ruang dan liang-liang pada permukaan dia. Faham? Faham cikgu. Okey, aktiviti kita yang terakhir iaitu mari mengelas. Apa dia? Mari mengelas. Okey, awak tengok kat sini dia cakap bagi bahagian sebelah kanan iaitu bahan menyerap air. Okey, belah kiri pula bahan yang tidak menyerap air. Jadi cikgu tunjukkan contoh dulu dekat awak. Awak rasa tisu ni dia menyerap air ataupun tidak? Menyerap air. Betul Dalila? Betul. Jadi kita tolak dia ke mana? Ke kanan ke kiri? Cepat. Kanan. Tolak pandai ke kanan. Macam tu. Okey, sekarang cikgu nak awak berdua pula buat. Buat sama-sama.
pula apa tu? Apa tu? Apa yang nama dia tadi? Hmm. Kain. Kain. Tuala. Tuala lah, salah lah. Tak apa. Menyerap air. Kamu pula? Yang terakhir tu pula. Belon ini. Saya tahu tidak menyerap air. Pandai. Sebelum awak pulang, cikgu ada 3 soalan. Soalan yang pertama, cikgu nak tunjukkan kepada Dalila. Okey, Dalila. Cuba awak bagi 2 contoh dekat cikgu bahan yang tidak menyerap air. Meja cikgu, boleh ke? Meja? Cuba awak rasa ada tak lubang ke ataupun liang-liang ke? Dekat permukaan dia ni ada tak lubang? Tak ada. Jadi bila permukaan dia licin, dia tidak menyerap air. Jadi betul jawapan awak Dalila. Pandai no. Okey, lagi satu. Daun. Daun, betul. Betul. Okey, Jenny pula. Cikgu nak tanya. Apa? Awak sandarkan 2 contoh bahan yang boleh menyerap air. Tuala. Tuala. Lepas tu dengan tisu. Pandai. Okey, ni soalan yang terakhir. Awak fikir betul-betul. Kalau pada musim hujan, awak perlu pakai baju hujan yang jenis kain ataupun plastik. Untuk melindungi awak daripada hujan. Plastik cikgu. Plastik. Kenapa awak perlu cakap plastik? Sebab apa? Saya tahu. Sebab permukaan dia rapat dan licin. Pandai Jenny. Awak faham Dalila? Faham cikgu. Okey, sekarang cikgu puas hati sebab awak berdua faham dah pelajaran kita pada hari ini. Sekarang awak boleh pulang.